Bau tak? Masya Allah, dia punya lubang-lubang sarang-sarang dia tu memang cantik, memang terbaik. So siapa yang terlepas live Cik Dayang, siapa yang nak tengok resepi, jom Cik Dayang tunjukkan cara-caranya. Deng 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 deng. Cara untuk kita nak buat kita punya kek sarang semut premium. Okey, Cik Dayang nak masak kita punya gula perang sampai jadi caramel. Sampai debu pula. Okey, so 400 gram gula perang, 1 camca kecil garam. Okey, so kita tuangkan dia. Bismillahirrahmanirrahim. Tuang laju tuang Kamil. Tuang Kamil penuh lemah lembut. Kita tak kontrol api sebab tu dia hangit. Mudah hangit. Pandai. Pentingnya kena kontrol api nak buat. Ya. Seterusnya bila gula kita dah cayak, dah mendidih macam ni, tuang Kamil angkat. Macam ni, nampak? Didih dia macam ni, masukkan ayak. Lari sikit bila masukkan ayak, lari sikit. Okey? Ayak panas 450 gram. Sebab apa kita masuk ayak panas? Sebab kita tak mau gula tu berketul-ketul. Okey, boleh kacau dengan sopan tuan Kamil. Kacau sopan tuan Kamil. Okey, hati-hati dia boleh buat dia tu boleh kena muka. Okey. Siapa yang buat kek ni kena hati-hati. Kat sini kena hati-hati. Ya, sebab dia bahaya. Panas ni memang panas sangat. Kita kacaukan sampailah gula kita ni cayak. Okey, dah mendidih macam ni, tutup api. Masukkan butter sebanyak 125 gram. Okey, butter Cik Dayang pakai pure butter. Pure butter sebanyak 125 gram. Okey, nak sedap pakai pure butter. Okey? Kacau. So kita kacaukan dia. Kacau. Lembutnya. Takut panas. Susu pekat manis 125 gram. Okey. Tu masuk. Bismillah. So kita nak tunggu kita punya ayak gula ni, dia bukannya sampai sejuk tu. Dia kena ada suam-suam sikit. Kita tepikan, tu kami tolong angkat Sat. Cik Dayang nak masukkan telur 8 biji. 8 biji telur grade A. Kita nak putakkan dia sampailah jadi foam. 1, 2, 3. Tengoklah putak. Cik Dayang pakai kelajuan yang sederhana. Kita nak foam tu bubble tu halus je. Alright. Nampak? Okey, bila telur kita dah kembang, so ayak gula kita dah suam. Dia tak boleh pakai panas-panas sangat. Okey, Cik Dayang masukkan dalam ayak gula kita 2 camca kecil baking powder, 2 camca kecil soda bikarbonat, 2 camca kecil esen vanilla ataupun vanilla powder. Faham tak? Dah siap macam ni, apa yang kita nak buat? Okey, make sure telur putak sampai dia kembang. Dapat. Okey, so bila dah dapat macam ni, Cik Dayang selurkan kita punya mixer. Telur Cik Dayang putak fluffy sampai macam ni. Cik Dayang tuang ayak gula dalam jug ni sebab saat ni kita nak tuang sedikit demi sedikit. Faham tak? So tuan kami boleh tolong Cik Dayang tuang pelan-pelan dulu dekat kita punya kita tak ayak gula. Tak tentuan. Tuang pelan-pelan, nampak? Okay, tuang pelan-pelan saja. Kita putakkan dia dah sebati. Cik Dayang masukkan tepung. Masukkan sedikit demi sedikit, nampak? Sambil kita zikir. Yalah berzikir. Sambil kita putak, kita masukkan tepung sedikit demi sedikit. Tepung naik sendiri sebanyak 200 gram. Seelok-eloknya diayak terlebih dahulu. Alright, okay, done. Cukup sudah. Ini Cik Dayang buat sukatan loyang 10 inci. Kalau apa nak buat loyang 7 atau 6 boleh buat 2 biji loyang. Okey, kalau nak buat loyang 8 dia jadi 2 biji jugalah tapi rendah sikit. Okey, sebab dia penuh tu, nanti dia penuh sebab dia akan naik dulu sebelum dia nak mendap sikit, dia akan naik dulu. Dia akan jatuh juga sikit. Okey, so cara dia mudah saja. Cik Dayang ambil pen olah ataupun minyak, kita spraykan dekat keliling. Seelok-eloknya Cik Dayang memang galakkan apa pakai pen olah sebab kita tak mahu dia melekat. Okey, pen olah tahu kan? Pen olah dekat kedai bakery ada jual. Okey, so teknik nak tuang pun kena ada cara tuan kami. Saya tunjuk cara untuk kita nak tuangkan dia. Nampak? Satu spatula macam ni, satu Cik Dayang letak penapis macam ni. Sebab kita nak tepung ni dia jatuh pelan-pelan. Okey, tuang. Bismillahirrahmanirrahim. Slow-slow tuan kami. Nampak tak guys? Nampak tak tuangkan dia macam mana? Tapi jangan risau sebab saat lagi dia akan cantik penuh dekat kita punya loyang. Tuangkan saja. Okey, nampak bila kita tuang tepung sikit-sikit, sebenarnya tepung Cik Dayang ni dia tak berkatul pun. Sabar. Ya Allah, kurang sabarnya tuan Kamil hari Jumaat ni tuan Kamil. Sabar tuan Kamil. Okey? Ada juga. Ini juga. Boleh. Cara nak bakar, Cik Dayang letak tray satu. Sebab apa kita letak tray satu? Nanti bila kita masuk dalam oven, dia akan melimpah naik sikit. Okey, so Cik Dayang akan bakar dia suhu
150 selama 1 jam ke 1 jam 10 minit. Letak rak bawah sekali, tak payah on kipas untuk buat kek ni. Tapi kalau kata oven tu ada kipas, tak ada masalah pun, boleh je. Kek sarang semut premium. Tapi kek ni dia belum cukup seharian lagi. Kek nak cantik, kita seleloknya kita kena biar semalaman. Sebab dia baru cukup moist, baru cukup dia punya minyak ada semua keluar. So ni kita baru buat. Bila kita baru buat, lepas tu tengah-tengah pula dia agak sedikit kering. Walaupun kek sarang semut, tapi disebabkan ramai tadi nak suruh cik dan potong, jadi cik dan potong. Bismillahirrahmanirrahim. Ni kalau apa nak mega, tolong nah, abang siap nah. Tolong pakai sarung tangan. Cantik dah apa? Apa suruh cik dah potong kan? So cik dah potong. Nak tengok dalam. Jeng 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 jeng. Kek sarang semut premium Cik Dayang. Siapa yang buat tak pernah jadi sarang, kek tak sedap, kek hangit, kek orang kata bantat, follow step Cik Dayang, InsyaAllah jadi. Kalau jual RM60 nah, sebab premium pure butter, tak payah perak, tak payah perak. Nampak tak? Cantik dah nampak tekstur dia. Dan kalau tengok kek Cik Dayang ni, dia baru masak tadi kan, dia kenyal sendiri walaupun kita tak masukkan tepung ubi. 100% tepung gandum. Masya Allah. Apa tengoklah sendiri. Apa tenung sikit.